Kau tahu tak, dalam pembentangan belanjawan 2026 hari itu, PMS ada sebut pasal satu benda baru iaitu Lemon Law. Ramai orang dengar tapi masih tak faham lagi apakah itu Lemon Law. So you see, Lemon Law ni sebenarnya adalah undang-undang untuk lindungi hak pengguna, which is you as pembeli. Bila beli barang yang you beli, terutama sekali barang mahal yang perlukan loan selama 9 tahun ataupun barang-barang elektronik, ada yang rosak sana sini atau orang putih akan kata defective product. So waktu ni lah Lemon Law main peranan. Kalau barang yang you beli tu rosak berulang-ulang kali, walaupun dah hantar repair banyak-banyak kali, you ada hak untuk tuntut ganti yang baru, barang baru terus ya, ataupun refund penuh 100% tanpa sebarang alasan ataupun question ataupun tolak-tolak sikit. So I bagi you satu gambarannya, you beli kereta baru tapi lepas 2 minggu pakai gearbox rosak, baiki tunggu selama 1 minggu 2 minggu, lepas tu dia dapat balik rosak balik. Jadi kalau you lalui situasi macam ni, you boleh panggil kereta tu sebagai lemon car ataupun defective car yang awal lagi dah rosak dari kilang. So you bolehlah claim kereta ni under the Lemon Law. Tapi of course ada yang marah, yang menjual kereta, jual barang ni, dia akan kata, alah kalau rosak claim je lah warranty. Yes, tapi warranty ni dia cuma cover repair, bukannya gantian penuh. Sebenarnya negara-negara yang moden yang lebih maju daripada Malaysia semua dah lama ada Lemon Law. Singapore terutama sekali, kalau you beli barang dan rosak dalam masa 6 bulan pertama, undang-undang dia akan anggap yang barang itu memang dah defektif daripada waktu beli, bukannya sebab kita yang rosakkan ya. So maknanya the manufacturers, the pekedai semua kena make sure barang tu QC dengan baik, jangan main-main. Sektor yang paling banyak guna undang-undang ni termasuklah automotif, elektronik, barang-barang elektrik rumah, dan ada juga yang boleh diperluaskan ke peralatan perubatan dan juga produk-produk digital. So, once Malaysia dah perkenalkan Lemon Law ni, maksudnya kerajaan nak bagi kuasa lebih besar kepada pengguna. Jadi game menjual beli lepas ni kat Malaysia akan berubah sikit sebab syarikat dah tak boleh lepas tangan, dan pengguna, you ada kuasa untuk lawan balik. Korang suka ke tak suka benda ni? Kalau korang tak suka, akan nak tengih sikit kepala kau. Maybe sebab kau penjual kan?